Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama kita dalam episod podcast kali ini. Saya Syafrina Syahriman, moderator untuk sesi kita hari ini. Topik kita pada hari ini cukup menarik ya tuan-tuan, iaitu pembangunan Netpreneur Wanita Pemerkasaan dan Hala 7. Bersama saya, Dr. Rusni Faizah Musa, selaku penulis buku ini yang akan berkongsi bersama kita pandangan dan juga pengalaman beliau. Selamat datang Terima Doktor kasih. ke siri podcast Buka Buku Gali Cerita, penerbit UMPSA. Terima kasih kerana menjemput saya. Okay. Okay, Doktor. Um, hmm, Mungkin kita boleh mula sedikit dengan perkongsian. Mhm. Apakah inspirasi utama penulisan buku ini? Okey, terima kasih, moderator, puan moderator. Okey, pembangunan Netpreneur Wanita ni berkisahkan tentang, bagaimana kita nak tengok, usahawan wanita dari golongan B40. Hmm. Okey, kami menumpukan, cerita-cerita wanita B40 lah dari kumpulan B40 ni. Sebab sebelum ni memang saya terlibat secara langsung dengan beberapa projek yang melibatkan komuniti B40 lah. Okay. So di situ kami tengok betapa strugglesnya diorang ni untuk ada satu bisnes yang elok, baik, stable. Okay. So daripada situ sebenarnya kajian ini adalah buku ni daripada satu kajian projek LRGS lah yang menggabungkan 3 universiti. Hmm. Okey, so saya dan sebelum ni saya di UUM, so kami buat beberapa projek tentang usahawan wanita dan juga komuniti B40. Mhm. Okey, dekat situ memang banyaklah kisah-kisah wanita. Ada yang ibu tunggal, Mhm. ada yang dari keluarga dia berkeluarga tapi Pendapatan berpendapatan rendah. rendah. Okay. Ah, so macam mana diorang nak hidup ni, nak meneruskan hidup ni dengan kais pagi makan pagi. Allah. So kisah-kisah diorang tu kami bawa di perbincangan di antara 3 universiti untuk buat satu projek yang khusus sebab kita pun peredaran bisnes dia dah berubah daripada tradisional kepada digital. Betul. So di situ kami tengok ada keperluan komuniti ini digarapkan dengan apa tu kita kata dengan keperluan digitalisasi Mhm. inilah. Mhm. Itulah bermulanya kajian itu dan kami terjemahkan dalam bentuk buku Mhm. supaya yang di luar sana boleh baca. Apabila dia nak menjadi usahawan digital, macam mana preparation dia untuk jadi usahawan. Mhm. Yang tu untuk golongan B40 lah dan Mhm. juga untuk para akademik kita nak melihat sisi-sisi yang diorang tak nampak pada apa cabaran, apa halangan usahawan ni Mhm. untuk jadi stable, keluar daripada B40 kepada M40. Hmm. Itu yang kami nak buat. Nak meningkatkan taraf hidup. Betul, meningkatkan taraf hidup. So dia tak adalah selamanya dalam grup B40. Okey. Menarik tu puan. Menarik Mm-mm. doktor, sorry. Okey, siapakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan netpreneur wanita? Okey. Netpreneur ini adalah gabungan daripada dua perkataan. Okey. Okey, networking and entrepreneur. Entrepreneur, usahawan, Ya, usahawan dan juga networking kita klasifikasikan sebagai jaringan lah. jaringan. Okey. So dalam konteks pemahaman istilah Mhm. netpreneur ni, kami garapkan sebagai usahawan ataupun wanita peserta Mm. yang berusaha berniaga tetapi dengan menggunakan jaringan digital. Mhm. Maksudnya yang berjual melalui platform Shopee, Okey. Facebook, okey, dan juga yang menterjemahkan macam mana diorang okey kalau nak jual nasi lemak Mhm. daripada jual depan rumah, Okey. bukan sahaja di depan rumah tapi dia boleh buat Grab, Oh. boleh buat promotion, buat live macam mana cara masak nasi lemak. Wah. So Okey. itu yang kami nak buat so that usahawan-usahawan ni tidaklah menunggu pembeli tapi Datang. mencari pembeli melalui platform-platform digital ni. Wow, sangat membantu Ya. sebenarnya. Okey.
Alright, tadi doktor ada ceritakan, Mhm, buku ini adalah kolaborasi antara 3 universiti, betul? betul. UUM, UKM dan UiTM. So, boleh tak doktor ceritakan projek buku ni daripada awal sampai kepada penghasilan buku? Boleh. Okey, untuk, buku ini yang dihasilkan melalui projek gabungan 3 universiti, tapi Hmm. melalui 4 projek sebenarnya. Hmm. Masa tu Mhm. sebenarnya, buku ni adalah, ah, transformation, hasil penyelidikan ni adalah transformation daripada kajian PhD saya Mhm. tentang, bricolage, Mhm. iaitu macam mana kita menggunakan sumber yang ada, untuk pembangunan usahawan baru, dan juga kami berbincang. Saya dan supervisor lah berbincang untuk apa kata kita come out-kan dengan satu kajian yang besar Mhm. yang boleh bagi impak kepada semua usahawan satu Malaysia. So, kami berbincang dengan pihak UKM iaitu yang tadbir oleh Prof Datin Nurizan Abdul Razak Mhm. selaku ketua daripada UKM, and then PM Dr. Zulaiha daripada UKM juga, tapi dia lebih kepada sentiment analysis lah, Mhm. yang melihat dari segi trend pengguna, feedback Mhm. pengguna. Dan juga seorang lagi daripada UiTM yang diketuai oleh um, Doktor saya lupa nama doktor tu. Ah, yang ini dia membangunkan sistem Suripreneur sebenarnya. Maksudnya kami ada juga sistem lah. So, kajian ini berkisarkan tentang pembangunan ekosistem digital untuk usahawan wanita B40. Okey. Jadinya, um, bila kami berbincang tu, usahawan wanita, contohnya saya, Mhm. yang tak tahu apa-apa tapi nak berniaga sebab Mhm. nak tolong family. Mhm. So, kami akan minta dia akan masuk ke dalam sistem untuk pertama, first kali untuk evaluate readiness dia jadi usahawan ni. Mmm. Dia dah ready ke jadi usahawan? Mhm. Kalau dia dah ready, adakah dia cukup modal? Ah, Mhm. Adakah dari segi latihan dia dah cukup ke belum? Okey. So dia akan buat assessment tu lah. Mhm. Bila contohnya saya dah masuk dalam sistem Suripreneur tu, dan saya dah nilai, tengok saya kurang modal dan juga kurang latihan untuk promotion. Okey, alright. Kami sediakan Mhm. link untuk okey, you akan klik kat sini kita bagi result. Anda kurang Modal. pengetahuan dari segi promotion dan juga modal. Mhm. Okey, ini adalah link-link yang boleh dia join latihan-latihan. Maksudnya kita Mhm. sediakan terus platform apa yang dia boleh join. So maksudnya kat sini, sistem tu ada kolaborasi dengan MARA, Betul. dengan Betul. macam-macam Yes, yes. pendana lah. Betul, dengan Okey. pendana jugalah. So maksudnya dia Mhm. boleh apply grant apa-apa untuk Mmm. dapatkan startup modal. Startup Heeh. capital lah. So itu yang kami buat. And then maksudnya penghasilan projek ni bukanlah sekadar buku sahaja, tapi kami ada dalam 15 modul. Mhm. Modul-modul ni yang diterjemahkan dalam bentuk sistem dan juga ada latihan lah. Mhm. So macam kalau saya kurangnya latihan dari segi promosi, saya akan klik untuk dapatkan ni. And then kita Mmm. dah ada ready modul lah. So buku ni dia compile semualah yang, terkandung dalam sistem tu? Buku ni dia menceritakan tentang apa yang usahawan wanita B40 perlu tahu bila dia nak jadi usahawan digital lah. Dia nak Okey. masuk dalam usahawan digital tu. Oh So gitu. buku ni cuma modul tu dia ada dalam sistem lah, Model sistem dan yang sistem. dibangunkan oleh yang sudah dibangunkan oleh UiTM. Okey, kepada semua, dapatkan buku ni di kedai buku penerbit UMPSA di kampus Gambang ataupun secara online di Shopee. Boleh tengok link di ruangan komen dan harga buku untuk pembangunan netpreneur wanita ni adalah sebanyak RM66. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh drop di ruang komen. Alright, doktor. So Ya. kita pergi kepada pembangunan dan cabaran. Mm. Okey, bila kita bercakap tentang usahawan digital, cabaran apa yang biasanya dihadapi oleh golongan wanita ni? Especially ketika baru nak bermula. Okey. Baik. Um, Dalam konteks kajian, kita tahu yang wanita mendominasi juga. Kita kalau ikutkan peratusan wanita, kita adalah 47.7% adalah wanita di Malaysia. 7.7, 0.7%. hampir separuh.
Betul, Okey. adalah wanita. Tapi kalau kita tengok dari segi penguasaan digital, wanita terutamanya yang golongan B40 ni masih lagi rendah. Okey. Okey, mentaliti cabaran utama kami adalah bila mentaliti tu dia mengharapkan bantuan sahaja. Oh. Bantuan sahaja. Maksudnya bila yang kami buat dengan pengusaha-pengusaha kecil ni, yang memang mikro, yang masih tak boleh keluar dari kepompong kemiskinan. Maksudnya diorang jual pun untuk makan untuk that day sahaja, hari itu sahaja. Okey, jadinya diorang ni memang mengharapkan bantuan. So, sebelum ni kita ada government kita banyak inisiatif sebenarnya. Betul. Government kita banyak inisiatif. Sebelum ni Boleh Doktor sebutkan antara inisiatif yang government kita sediakan? kita ada untuk program digital, kita ada even kalau kita pergi dekat Tekun, dekat SME Corp, memang banyak dana-dana yang dikhususkan untuk usahawan-usahawan ni. Ya, diorang bukan sahaja membantu dari segi duit dan juga dari segi kalau nak minta dari segi mesin pun boleh. Kalau you nak involve dalam bidang pertanian, kita ada dana agropreneur. Tapi dana agropreneur ni maksudnya you kena ada dah basic perniagaan tu. Contohnya kalau nak buat peternakan itik, at least ada dah tempat Tempat tu. tanah untuk buat ni. Bukan Contohnya nak lah. dengar Leo saja. Betul. Dia sebab kita nak tengok dari segi komitmen. Komitmen lah ini salah satu cabaran yang kita tak boleh dapat daripada usahawan-usahawan yang sekarang ni. Maksudnya bila kita bagi, kadang-kadang kalau kita bagi barang in kind, kita pakai in kind lah. Contohnya nak jual nasi lemak, kita bagi periuk nasi, kuali semua, kadang-kadang dia jual balik. Allah. Itu ya ada. Yang tu kes-kes sebab kami pergi ke setiap rumah untuk mendalami kes-kes tu. Okey. Apa alasan selalu diberikan? Biasanya macam tak ada masa, tapi sebenarnya masa tu ada tapi dia tak nak pandai manage. Manage lah dari segi management tu susah sikit. Banyaklah bagi alasan nak jaga anak, nak jaga mak ke, itu alasan. Tapi kita kalau kita nak, kita kena buat. Komitmen, betul. Komitmen kita kena tinggi. Nak jadi usahawan ni, komitmen dia kena 120%, bukan 100%. 120%. Kalau you nak keluar daripada kepompong kemiskinan tu lah. Tapi itu cabaran yang paling utama yang kami lihat. Satu lagi, dari segi kesedaran. Bila kami nak panggil untuk datang kursus ke apa, kami kena bagi sesuatu. Barulah dewan tu akan penuh. Okey. So ini peranan macam dari segi di peringkat negeri, YB peringkat negeri, memang kena selalu turun padang. Kata buat program bersama komuniti. Sebab tu program kami ni lebih ke arah komuniti. Sebab tu kami melihat komuniti B40 ni adalah komuniti yang kritikal untuk kita keluarkan dia daripada B40 ke M40. Kenapa? Sebab mereka selesa berada dalam Ya, kepompong. sebab nature dia menerima bantuan. Okay. Oh, sekarang ni nak kena ubah mindset. Ya. Supaya, okay, like what Dr. did and your team tu nak bagi umpan. Betul. Kan? Ya. Cicing sendiri. Betul. Kita tak nak bagi ikan sahaja. Betul. Sekarang ni kebanyakan projek-projek komuniti pun dia tak bagi duit. Okay. Dia bagi saja dia bagi bantuan mesin, latihan, semua tu, dan kita buat pemantauan. Daripada dia start sampailah dia berjaya berdiri dengan kaki dia sendiri. So itu yang kami buatlah untuk melihat kita kalau boleh nak sifar B40. Alright. Sifar kemiskinan, tapi tak boleh, itu tak akan terjadi. Takkan terjadi. Okay. Takkan terjadi, tapi at least kita kurangkanlah. So far, doktor ada numbers daripada peningkatan tu? Okey, dari segi kalau saya tengok dari segi projek ni sahajalah. Okay. Dari segi projek ni sebenarnya kami daripada 40 peserta awal yang menyertai program kami yang ni melalui yang ni, kita saringkan kepada 15 orang saja yang betul-betul ready business. Oh, right. Yang 40 tu maksudnya yang lebih tu bila kita bagi kemungkinan dia akan stop di tengah. Komitmen tadilah. Komitmen ada. So daripada 15 ni, alhamdulillah 8 dari mereka successfully berjaya keluar dah. Okey, hampir separuh. Ya. Itu yang kami nak. Sebab itulah kajian ni menekankan
Cuma yang satu lagi cabaran adalah dari segi kesedaran lah, awareness. Awareness. Maksudnya diorang akan bagi tahu, "Doktor, saya nak buat bisnes tapi tak tahu nak cari modal kat mana." So sebab tu platform kami e-Suripreneur tu akan menolong usahawan-usahawan ni identifykan balik apa sebenarnya masalah kamu nak jadi usahawan. Hmm. Adakah dari segi modal, adakah dari segi bimbingan, adakah dari segi Pelatihan. maksudnya susah. Saya kena buat bisnes kat rumah je. Sekarang ni bisnes kat rumah pun dah banyak. Tapi saya boleh cakap didominasi oleh remaja-remaja. Okey. Kita ada banyak, tapi remaja-remaja lah. Remaja yang lebih berminat bisnes sekarang ni kan? Betul. Ya? Sebab sekarang ni remaja dia lebih suka buat content creator. Ya. So daripada jual bisnes produk melalui platform Hmm, digital, diorang pun boleh dapat duit daripada konten tu lah. So diorang akan menjadi dua income. Yang inilah yang kami nak terapkan kepada usahawan-usahawan B40 ni. Usahawan B40 ni yang kami tengok dari segi yang memang duduk rumah, tak buat apa-apa, macam tu saja. Yang ni yang kami nak tukar platform ni. Kalau remaja sebab dia muda. Tapi untuk projek ni juga, kami memang melibatkan family. Maksudnya kalau ada mak yang berumur 50, kadang-kadang dia tak teknologi, dia tak okey. Okey. Kalau mengikut statistik pun, kita masih lagi rendah penggunaan teknologi kita dalam perniagaan. Okey. Betul. So demografi pun dia main peranan juga. Betul, faktor demografi. Itulah yang menjadi kekangan lah. Tapi sebenarnya usahawan ni, as long as you minat, you ada komitmen, it's done. Tak ada masalah. Tapi effort sangat tinggi Effort sangat tinggi. Okey doktor. Alright, okey. Adakah isu gender ni ataupun akses modal masih lagi menjadi penghalang utama kepada golongan wanita? Okey. Kalau tengok dari segi isu gender wanita, Okey. kan, kalau dulu memang wanita kita duduk rumah, Pengurus rumah tangga. pengurus rumah tangga, Okey. betul. Dan satu ayat, belajar tinggi-tinggi pun balik ke Ke dapur. dapur. Tapi hari ni, ya, kita balik ke dapur dengan kerjaya yang bagus. Dapur kita cantik. Dapur kita cantik, betul tu, kan. Bukan dapur yang ada batu lesung je, ada Thermomix. Ada Thermomix. Ada Thermomix. Okey, itu adalah definisi dapur sekarang. Yes. Itu yang kita nak tengok. Jadi Malaysia salah satu negara yang dah reduce lah dari segi gender equality itulah. Maksudnya dah ada kesamarataan di antara lelaki dan perempuan. Sama juga dalam usahawan. Kita ada banyak NGO wanita yang memperkasakan komuniti-komuniti usahawan wanita ibu tunggal untuk menceburi dalam bidang keusahawanan. Even di Pahang saja, kita ada banyak persatuan-persatuan wanita. Betul. Dan saya juga selalu juga join dengan program-program training keusahawanan lah dengan diorang. And walaupun diorang berumur 60, 56, ada yang dekat dengan 70, diorang sangat Boomers yes, energetic. Boomers. And also, Energetic yes, lagi? Alright. digital tu sangat tip-top lah. So saya nampak ini adalah transition yang baik, which is kita tidaklah seperti yang dulu yang mengharapkan customer datang, tapi kita kepada customer. Kita cari customer. Betul. Customer cari kita. Betul. Okey. Alright. Okey, ni soalan bukanlah seksis ataupun bias, tapi saya nak tahu bagaimana penonton pun saya rasa nak tahu juga bagaimana tahap kesediaan wanita dari segi literasi digital sekarang. Okey. Kalau tengok dari segi sebab tu yang macam saya bagi tahu daripada awal tadi, dari segi pendigitalan remaja lebih tip-top lah. Okey, sebab diorang lebih dekat dengan gadget. Okey, kalau dari segi wanita, macam kalau baya saya ni tengok TikTok, just masa lapang untuk itulah. Betul. Untuk dari segi keusahawanan, diorang masih perlu lagi belajar teknik-teknik penjualan melalui digital, platform digital ni. Kalau saya cakap memang agak rendah. Satu lagi kadang-kadang mungkin dari segi kalau nak tengok dari segi bias tu, saya rasa
sekarang ni dah kurang dari segi bias tu. Makna kesemarataan Ya, lelaki dengan perempuan, betul. dia advance juga menggunakan digital Betul, ni. betul. That's why kalau kita tengok live pun banyak juga Banyak hos-hos juga. wanita Betul, yang betul. yang menjual produk kan. Betul. Cumanya yang host wanita tu satu memang didominasi oleh remaja. Okey. Satu lagi bukanlah di golongan B40. Golongan B40 dia yang ni kita ada beberapa peringkat golongan B40. Okey. So kalau yang paling rendah tu even nak makan nasi satu hari pun susah. Oh, okey. Dia akan makan nasi satu kali sehari saja. Okey. Yang ini yang memang bila kita pergi direct ke rumah-rumah. Saya pernah pergi tu, air diambil air sungai. Masih ada lagi ambil air sungai tepi rumah. Okey. Masih ada lagi dan saya tak berani nak naik kat rumah. Sekarang aku merobohkan rumah orang pula. Jadinya kami tengok masih di tahap ini. Okey. Ha, Zaman 2025 masih ada lagi. masih masa tu saya pergi 2023 lah. Okey. Sebab ni 2 years. kajian daripada yang sebelum saya datang ke UMP kan. Last 2 years. Betul. So masih lagi begitu. Jadinya golongan-golongan inilah yang kita nak bantu sebenarnya. Dan mereka juga kadang-kadang adalah penerima zakat. Disebabkan bantuan zakat tu dia cakap tak apalah duit zakat dah ada. Cukup. Jadinya kami nak nak tukar motivation diorang tu daripada menerima je and you yang pula bagi dekat orang. Betul. Jadinya itulah cabaran yang paling utama yang tu, and dari segi bias tu saya tak nampaklah bias, cuma dari segi kehendak sahaja. Diorang reluctant nak guna teknologi. Yelah, nak makan pun sekali sehari. Macam mana nak ada duit Nak beli data. nak beli gadget ni. And kalau kami nak bagi gadget pun, kami risau dijual balik. Betul. Sebab tu Bagi handphone mahal betul. kan dijual ya. Cuma sebab kita dah ada community teknologi community tu. Yang diorang boleh guna facility komputer, internet, access untuk pada internet kan. Itu yang kami guna, pendekatan itu yang kami guna. Kami buat kursus pun di tempat-tempat itu yang dekat dengan tempat tinggal diorang lah. Okey, doktor. Okey, sekarang okey. Call to action lagi sekali ya. Okey, so kepada sesiapa yang berminat dengan buku pembangunan Netrepreneur Wanita, so boleh dapatkan buku ini di kedai buku UMP Serai Gambang ataupun secara online di Shopee. Boleh tengok link di ruangan komen dan harga buku ini adalah sebanyak RM66. Okey, kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh drop di ruangan komen. Okey, doktor. Kita pergi kepada pemerkasaan. Okey, dalam penulisan ini, doktor banyak menyentuh tentang pemerkasaan. Okey, bentuk sokongan apa yang paling kritikal untuk memastikan netpreneur wanita ini untuk terus berkembang? Okey. Tentang pemerkasaan wanita. Kita tahu wanita ni dia tak boleh lari dari segi perniagaan bersifatkan makanan. Okey. Craft tangan, Okey. kreativiti. Okey. So, dalam modul-modul yang kami sediakan, kami ada satu modul yang menyentuh tentang kreativiti. Kreativiti dan bricolage lah. Bricolage ni maksudnya macam mana you menggunakan bahan yang sedia ada, you transform kepada produk. So, diorang ni dalam golongan yang tak berapa ada duit. So, macam mana you menggunakan sumber yang you ada? Contohnya rumah dekat dengan nenas. Di dalam rumah tu ada nenas. Okey. Diorang tak tahu daun nenas tu ada kegunaan. Boleh tukar jadi satu produk. Nenas kan, kalau kita buat air, hasil kita pulps dia tu. Okey. Boleh jadikan salah satu bahan untuk buat sambal. Okey. Itu yang kita kata kreativiti. Maksudnya produk you sekarang ni kita dah terlalu banyak produk. Kalau nak cakap sambal, macam-macam sambal. Sambal garing. Sambal garing ada. Kalau kat Pahang ni sambal hitam Pahang yang daripada Belimbing Buluh. So, kalau you dah ada kat rumah you, ada sedikit tanah yang you tanam nenas, why not guna nenas untuk jadikan sambal Pahang? Sambal hitam Pahang. Betul, Boleh. masam juga. Masam juga. Cuma you kena kreatif. Ini yang pemerkasaan yang dari segi kreativiti tu kita nak tengok. Apa yang diorang boleh buat. So, produk you sangat unik. Bila unik,
you je yang pegang pasaran tu. Betul. So kita tidaklah balik-balik jual sambal penyet. Saya ada juga satu variasi sambal penyet, tak boleh lawan sambal Khairul Amin lah. KA dia dalam masa berapa saat dah Dah 1 juta kan, 30 ah. ni dah 1 juta. Saya 1 minit tu 1 pun belum. Tapi adalah. Tapi ada produk saya lain sebab kita buat sambal penyet nanas. Oh, So macam variation tu, uniqueness tu dia akan still bawa produk tu boleh dijual. Sebab kita sesuaikan dengan taste taste ni, masyarakat setempat. masyarakat setempat. Itu yang kami bawa. Satu lagi pemungkasaan dari segi penguasaan digitalisasi, digital ni lah. Digitalization ni kan. Macam-macam mana pun you kena belajar tentang gadget-gadget ni, penggunaan TikTok, Shopee. Tapi saya rasa penerimaan ni boleh sebab mak saya pun ada akaun TikTok dia sendiri. Tiba-tiba dia add Fatimah request untuk add. Request to follow. Request to follow. So jadinya benda ni tidaklah kata kata it's not impossible. Betul. It's possible lah. Betul. Walaupun sebagai view, dia pandai tekan butang kuning Betul. kan. Betul. So pemekasaan dari segi itulah yang kita tengok. And then kami juga menekankan aspek SDG. Ya, usahawan sosial lah. Maksudnya kami tengok juga yang mana produk-produk diorang yang boleh bawa balik kepada komuniti. Penggunaan penjimatan dari segi kurangnya pollution macam itulah. Ya. Okey, doktor, dalam dunia revolusi industri 4.0 ni, so bagaimana pula dengan peranan teknologi dalam media sosial, e-commerce, bahkan AI sendiri untuk nak mempercepatkan kejayaan entrepreneur wanita? Ya, okey. Yang ni saya tengok sangat penting lah. Teknologi ni sebab teknologi dia sangat laju. Even laju sangat. Sekarang Laju ni kita dah bukan lagi berada di era commercialization teknologi, yes. Betul. Tapi kita dah ada penambahan dengan AI. Betul. Kewujudan AI itu sendiri mengubah landscape perniagaan tu. Betul. Kalau dulu nak buat copywriting, kita kena fikir nak tulis apa. 2 hari, 3 hari 2-3 hari tak siap lagi. Sekarang ni bagi arahan 1 minit je dekat AI, dah siap sedia, dah boleh buat copywriting. Betul. Tapi kita kena tu juga kan, kena tengok juga Kena, ayat dia, kena kena semak balik. ajarlah Kena ajar juga. prompt yang betul. Prompt yang betul. Cumanya kita tak boleh menolak teknologi ni. Betul. Kita dah hidup dalam teknologi. Betul. Macam-macam mana pun you kena adapt dengan teknologi. Kalau cakap, alah makcik dah umur 60, teknologi ni bukan, makcik nak kaya ke? Macam itulah ayat kita orang. Makcik nak kaya tak? Nak ada duit tak? Nak selesa tak? Nak pergi haji tak? Kata macam mana dek? Gunalah teknologi sekarang. Kita ajar. And diorang boleh follow. Bukanlah mengatakan susah ke tak boleh follow. Boleh follow. Cumanya kesediaan maksudnya dari segi kursus tu lah. Yang ni saya pernah yang kami pergi tu, makcik yang berumur 70. Masih menjual nasi lemak sebab cucu nak kena tanggung cucu sekolah. Allah. Parents dah tak ada. So jual nasi lemak tu kata okey lagi ke, kuat lagi ke nak jual kan. Periuk. Kata boleh sebab dia naknya tengok cucu dia ni keluar. Tapi dia tak pandai internet. Semua tu lah memang tak pandai. Tapi kita pergilah ke jiran, tengok jiran mana yang boleh tolong dia untuk buat benda ni. So dia buat order. Dia okey, macam mana dia promote tu? Dia buat live ke? Dia tak buatlah live. Anak ni dia cuma ambil gambar-gambar and then dia akan buat order melalui WhatsApp je. Ini adalah teknologi yang terendah yang you boleh guna. Serendah-rendah kita iklan di WhatsApp pun boleh guna. WhatsApp. So adalah maksudnya orang kata nak buat booking lah nasi lemak besok untuk 50 bungkus. Betul. Daripada dia jual hari-hari 20 bungkus saja satu hari dia jual. Kalau dapat. Super macam tu. Kami menggunakan konteks yang serendah-rendah teknologi mengikut kesesuaian umur.
Ah, at least ada pendekatan teknologi tu Mm. This kepada dia tu. memudahkanlah Ya, juga memudahkan. bisnes. Betul. Okey. Okey, doktor, ni soalan yang seksis, bukan seksis lah, bukan seksis ataupun bias lagi sekali Banyak betul soalan seksis tu. Sebab kita bercakap mengenai kaum Betul, kan. betul. Wanita dengan lelaki kan, orang lelaki kata tak ada ke entrepreneur untuk lelaki. So kita okey, saya tanyakanlah. Adakah wanita ni dia membawa pendekatan berbeza berbanding dengan lelaki dalam dunia entrepreneur ni? Okey. Kalau tengok dari segi sifat wanita sendiri, dia Mm-mm. lembut, Ya. dia tapi tapi kalau ada juga wanita yang agak kasar, keras Ya. macam tu kan, Ha. strong, independent macam tu. Mm-mm. Kalau dari segi pendekatan usahawan ni, sebab tu kebanyakan usahawan wanita dia dominate, perniagaan dia adalah makanan, Hmm, kraft tangan, betul. Mm. bukanlah Makeup. makeup, dia Mm. bukanlah yang maksudnya dari segi teknologi wise tu ada, tapi Mm-mm. tak banyak. Teknologi ni dia lebih lagi dominan kepada lelaki, bengkel, kereta semua tu semua lelaki lah. Uh-uh. So, kalau dari segi ni kami tengok ada industri-industri tertentu yang didominate oleh wanita, ada industri tertentu yang didominate oleh Oleh lelaki lelaki. lah. Mm-mm. So kami melihat kat situ. Kalau perspektif wanita lebih kepada food and beverages, kraft tangan, makeup semua, jadinya maksudnya that is your, orang kata, cluster. Itu adalah kluster yang tempat you cari makan. Sebab tu bila you berada kat situ, persaingan yang sangat tinggi. Mm. Wanita dah ramai and ada juga peniaga-peniaga daripada lelaki. Macam mana you nak come out dengan produk you yang sangat unik? Mm. Sebab itulah kami terapkan juga konsep kreativiti Mm. dalam dalam modul kami tu. So dia boleh, tak apa, orang lain buat sambal, saya pun sambal, tapi sambal saya berbeza. Mm-mm. Itu yang kami katakan dari segi perbezaan tu. You memang saya akuilah, memang wanita even pun 15 peserta yang kami ada yang terpilih tu, Mm-mm. rasanya 14 kot. Semua buat Sambal. sambal. Bukan sambal, maksud makanan. Makanan. Seorang sahaja yang buat dari segi jahitan. Ah, okey. Ya. Mungkin sebab makanan dia satu industri yang Senang. senang dan memang hari-hari ada permintaan. Betul. Memang itu Betul, keperluan asas betul. manusia. Memang kita apa-apa pun makanan Ya, viral tu betul. kita sanggup spend. Sebagai pengguna kita pun sanggup spend kan, kalau sedap Betul. dan okey, why Betul. not kita beli. So, itu yang kami nampak lah Mm-mm. dari segi perbezaan penguasaan dari segi industri semua tu lah. Okey. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Untuk dapatkan buku ini, boleh dapatkan di kedai buku penerbit UMPSA di Kampus Gambang ataupun secara online di Shopee. Boleh tengok link di ruang komen dan harga buku ni adalah sebanyak RM66. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh drop di komen, di ruang komen. Okey. Okey, doktor, kita pergi kepada hala tuju. Kalau kita lihat ke hadapan 5 hingga 10 tahun akan datang kan. Bagaimana hala tuju golongan netpreneur wanita di Malaysia ni? Okey. Kalau kita tengok hari ini pun landscape perniagaan dah berubah ke arah digital. Mm-mm. Kalau ikutkan dah tak banyak pun kita ada perniagaan-perniagaan yang fizikal. Dah sekarang ni yang secara virtual pun dah banyak. Diorang just guna platform Shopee, Lazada, Alibaba semua tu kan. Yang tu pun dah banyak. Dah hampir tak adalah saya nak kata equal. Mungkin dalam 30% peniaga online. 70% lagi ada di fizikal. Betul. Saya melihat sebab digitalization ni dia dah merubah landscape. So kemungkinan 30% tu akan jadi fizikal, 70% tu nanti akan jadi digital. Itu yang kami bayangkan. Sebab itulah pentingnya untuk menjadi usahawan online ni juga, pentingnya kesediaan ni melalui platform tu. Yang saya kata e-Suri platform tu lah. Suripreneur platform tu. So melalui platform tu, diorang consider sebagai satu hub
You nak cari modal kat situ, you nak kenal pasti you mampu ke tak jadi usahawan kat situ. Bimbingan yang you perlukan pun dekat situ. So ini adalah kirakan kita kata sebagai kickstart untuk seorang untuk jadi usahawan digital lah. Kalau dia hilang tuju, hilang arah, pergi ke Esuripreneur, kita akan buat description, boleh evaluate how far, how ready you are untuk jadi usahawan, netpreneur, Okay. and then kita akan bagi bimbingan. Okay, dalam buku ni ada sebutkan pasal Isuri. Betul. Okay, so kalau nak tahu mengenai Isuri, so boleh beli buku ni ya? Ya, betul. Alright, okay. Doktor, apakah bidang atau industri digital yang dijangka akan didominasi oleh wanita? Okey, kalau kita tengokkan masih lagi wanita masih lagi dekat dengan apa kita kata makanan, foods, craft tangan semua tu. Tapi ada kemungkinan tinggi dia dominan juga dalam untuk buat apps, Buat apps? gamification. Oh. Betul, website kita ada pelajar-pelajar kita yang sangat bagus dan come out dengan apps dengan Dia ada background IT? betul. Oh, okay. Ya, pelajar-pelajar kita sekarang dah diserapkan dengan ilmu-ilmu teknologi semua tu kan. So, kita melihat ini adalah keperluan. Kalau sebab budak-budak sekarang ni gamification dia sangat TikTok kan. So kita ada banyak pelajar-pelajar yang ke arah itu. And even kita ada industri gamification. Ada universiti yang menawarkan kos untuk buat game. Wow. Hmm. Wow. So kita melihat dari segi situlah So kalau maksudnya dalam 5 hingga 10 tahun akan datang, so kita yang daripada era 80-an, 70-an, 90-an ni, so kita akan rasa sangat-sangat dunia yang berbeza. betul, betul. Dulu yelah setakat kita main game break je kan. Sekarang ni dah advance sampai universiti pun buat course Sebab game. saya tengok apa tu landscape budak-budak sekarang ni dia tak nak bekerja dengan orang. Dia suka kerja sendiri. Betul, dia orang kerja sendirilah. Come out dengan dia orang punya produk. Even sebab saya pun mengajar keusahawanan. So memang kami akan minta student hantar projek kan. Kat situ projek-projek student UMP sendiri sangat menarik. Wow. Sangat menarik dan memang diboleh ketengahkan sebagai produk yang boleh dijual, dikomersialkan. Mostly apa produk yang Kalau di Pekan mostly tentang otomotif punya produk. okay. Ada tu yang boleh buat alat untuk detect buah jatuh. Which is sangat berguna untuk ekonomi inilah petani pertanian. pertanian dari segi agriculture is good lah. Dia boleh assume bila masa jatuh kan. Okay, menarik. Alright, okay, doktor, daripada perspektif budaya ataupun dasar kerja, apakah transformasi yang perlu dilakukan? Okey, pertama sekali usahawan kita wanita lah kena tukar minda. Kena setkan minda kita. Maksudnya daripada berharap kepada kerajaan untuk terima bantuan je, kita yang mempunyai inisiatif. Sikap inisiatif and proaktif ni sangat penting untuk keusahawanan, dalam keusahawanan. So dia yang cari. Ini juga yang terjadi bila saya buat perbincangan usahawan di Kelantan. Diorang nak buat perniagaan tapi mengharapkan orang bantu dia. So saya cakap kita boleh bantu. Kita ada platform, government dah sediakan berbagai platform, pelbagai geran, pelbagai inisiatif daripada government sampailah ke swasta. Even bank pun ada geran-geran yang di-offer untuk usahawan. Cuma how proactive you are untuk ke depan, untuk dia ialah nak minta duit orang kan. Betul. Kena come out dengan proposal yang bagus semua tu. Itu minda ni yang kita tak boleh ubah lagi. Attitude. Masalah attitude ni sangat rapat dengan usahawan-usahawan kita. Kalau nak tahulah, kita establishment perniagaan tu dalam 97% yang menyumbang kepada SME. Hanya 3% sahaja, 3% usahawan yang mampu bertahan dalam masa 3 tahun. 3%? 3% sahaja. Oh, tak.
The rest dia akan collapse. Tapi dia akan bangkit balik. Tapi dia akan collapse dulu. Dia tak Oh, boleh nak maintain. dia tak nak maintain. Dia collapse and then dia akan buat dengan bisnes yang lain lah. Ya. Kalau yang boleh buat Hmm. bisnes lain lah. Kalau tak, collapse tu collapse terus lah. Minta bantuan daripada government. Tunggu duit BRIM RM100 nanti. Kita kalau boleh kita tak nak lah Ya, kita tak nak. masyarakat kita apa nama tu masih lagi takut macam gitu kan. Kita kalau Betul. boleh BRIM tu BRIM lah. Apa nama sekarang ni? Sorry, Saya pun bantuan. bantuan apa yang RM100 tu Bantuan kan. sorry. Dalam sehari STR hidup. tu STR lah, tapi usaha kita untuk nak mengubah kehidupan kita daripada kampung B40 pergi kepada Betul. M40 at least. Betul. Tu yang kita nak lah. Itu yang kami lihat jugalah. So memang kita nak tukar stigma masyarakat kita daripada menerima bantuan kepada bagi balik kepada komuniti ni sangat, cabaran dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Hmm. Jangka masa projek ni dia tengok berapa tahun? Kami buat dalam 3 tahun plus sikit lah. Plus tu untuk termasuk untuk come out dengan beberapa output lah. Tapi bila yang peserta kami tu dalam masa 2 tahun lah. Projek ni 3 tahun tapi kita ambil jangka masa pelajar peserta tu 2 tahun. Kita tengok dari segi dia sebelum dia tak ada apa-apa bimbingan sampai dia dengan kita orang, dengan kami, kita bagi bimbingan all out dari segi keusahawanan sampai macam mana you nak even sampai patentkan, trademarkkan nama perniagaan dia orang. So sampailah dia boleh stable. Dia dah ada kedai. Ada tu yang buat kat rumah, sampailah dia dah boleh cari kedai. Wah. Dia cari kedai tu maksudnya dia dah ada Yes. dia dah ada sustain demand ni kan? Ya, betul. So doktor pun tak ceritakan pengalaman sepanjang doktor buat apa nama tu Projek. buat projek ni kan? Apa yang memberi impact pada doktor lah, kesan di hati yang sampai doktor ingat. Kesan yang first yang cerita yang nasi lemak tu lah. Okey. Betapa gigihnya and betapa macam kadang-kadang saya kata Allah ni dia bagi ujian kepada yang mampu rasanya kan. Sebabnya makcik tu bila saya pergi ke rumah dia, satu kerusi je. Kerusi di Ruang ruang tamu tamu. dia, dia satu kerusi je. And dia macam rasa ralat betul nak suruh saya duduk di bawah. Saya kata tak apa, saya okey. And dia memang cerita kesusahan dia. Memang hasil nasi lemak itu pada hari itulah adalah duit. Sumber makan Yes, besar yes. hidup dia. Dan cucu dia pun memang tak kisah makan nasi lemak daripada pagi sampai malam. Cucu ni berapa tahun? Masa tu darjah 2. Dah kecil lagi. Ya. Jadinya macam saya masa tu kita orang deal dengan YB lah, we have to help makcik ni. Kita kena tolong makcik ni. Dan alhamdulillah lah ada kita bagilah duit dan juga in kind. Duit dan juga barangan untuk upgrade kan, maksudnya daripada periuk kecil kita beli periuk besar lah. Doktor, okey, kalau macam tu kan, lepas daripada doktor jumpa dia tu, so berapa pengeluaran yang dia boleh buat satu hari tu? Okay, macam dia tolong jiran dia tolong hantar kat dalam WhatsApp kan. So berapa? Dia dah buka, maksudnya dia ambil jiran dia untuk tolong dia buat bisnes. Sebelum ni dia buat seorang sebab 20 bungkus je. Consider okey. Oh, dia boleh hire jiran untuk tolong. Ya Allah, bagus. Maksudnya dia bayar upah sikit sebab dia tak boleh nak handle dah tak larat kan. Dia tak boleh nak handle dalam periuk besar semua tu lah. Cuma sekarang sebab saya dah berpindah ke sini, cuma saya dah lost contact lah. How good. Tapi rasanya dengan kawan saya kat sana still dia jalankan lagi lah. Kita masih harap makcik tu masih kuat lagi ya. And saya rasa sebab dia orang pun salah satu penerima bantuan zakat. So insya-Allah nasib cucu dia tu terbela lah. InsyaAllah. Itu pun harap yang doa yang baik-baik untuk kita kan. Itulah yang bagi kesan. Sebab saya bila saya banyak dengan komuniti ni merubah persepsi saya. Macam kita tak bolehlah tengok dari segi luar je. Kita kena tengok, kena pergi terus tau. Memang kita orang masuk ke tempat-tempat yang pedalaman yang jauh, kena masuk jalan kiri kanan hutan, tak ada lampu semua tu. Jalan raya lagi. Ya, ada yang memang memerlukan bantuan.
Kalau cakap, yes, government bagi bantuan. Tapi sampai ke tak ke tu? Kepada mereka Yes, YB rasanya memang kena kena take mainkan action peranan jugalah. lebih harder. Ya, ya. Alright, okay. Saya ulangi lagi. Sila kepada yang berminat, boleh dapatkan buku ini di kedai buku penerbit UMPSA Kampus Gambang atau boleh beli secara online di Shopee. Okay, boleh tengok link di ruangan komen dan harga buku ni adalah sebanyak RM66. Kalau ada apa-apa soalan, boleh drop di ruang komen. Okey doktor, kita sedar tak sedar panjang juga kita borak dah Itulah. sejam, hampir sejam. So, kita dah sampai kepada penghujung ni lah. Right. Okey. Doktor nak tanya, jika ada seorang lah wanita muda ni yang daripada golongan B40, dia nak mula hari ni sebagai netpreneur. Okey, apa 3 nasihat yang paling penting yang boleh doktor titipkan? Okay. First kali kena equip dengan knowledge lah, pengetahuan. Okay, nak buat bisnes ni bukan main buat bisnes je. You kena ada knowledge, at least basic knowledge supaya you tak stay tenggelam. And then kalau ada berlaku macam scammer ke apa, you boleh handle benda tu. Betul. So kena ada knowledge lah. Yang kedua, perseverance. Maksudnya you kena sentiasa tak boleh mengalah. Okay. Kena buat. Cabaran bisnes sangat tinggi. Cabaran bisnes sangat tinggi. Even saya yang pernah buat bisnes pun saya tahu. Cabaran tu sangat tinggi lah. So kita kalau sekali jatuh, bangkit balik. Dan yang ketiga, networking, jaringan. Okay, buat bisnes tak boleh sorang-sorang. Dia kena ada networking so that barulah bisnes you sustain. Sebab itulah kami hasilkan buku Netpreneur ni. Jaringan tu nak menggarapkan maksudnya jaringan tu sangat penting. Jaringan keusahawanan. Betul. Jaringan keusahawanan sangat penting lah. So, alright. Okay, doktor. Akhir sekali apa harapan doktor untuk komuniti netpreneur wanita di Malaysia, bahkan di peringkat serantau ni? Betul. Okay, untuk harapan saya semoga kita boleh reduce golongan B40 biar diorang keluar daripada kompon-kompon B40, menjadikan diorang M40 ke ataupun lebih lagi T20. Why not? Kan? Betul. So kita kalau boleh kita nak menghasilkan negara yang maju. Sumbangan penubuhan SME ni maksudnya dia menyumbang kepada GDP negara. So kita perlukan orang-orang muda untuk menerusi legasi ni melalui usahawan digital. Okay, untuk kita punya economic growth. Betul. Kan, untuk kita punya sustainable. Betul. Sebagai rakyat kat Malaysia. Okay. Okay, doktor. Alright, sekian saja soalan daripada saya. So, kita lihat di ruangan komen sekiranya ada soalan yang ditinggalkan oleh para penonton. Okay, sebelum tu saya nak ulang lagi sekali. Okay, sila dapatkan buku ini di kedai buku penerbit UMPSA Kampus Gambang atau boleh beli secara online di Shopee. Untuk nak klik, boleh tengok di link ruangan di dalam komen. Harga buku ni adalah sebanyak RM66. Okay, right. Okey. Sebelum kita berakhir, ada sedikit iklan daripada pihak penaja. Okey, ada berita baik Permohonan Okey, doktor. Soal.
Okey, doktor. Okey, terima kasih banyak Dr. Rusni Faizah Musa. Kita panggil Dr. Rusni ke? Boleh. Okey. Dah last baru tanya kan? Okey, terima kasih doktor atas perkongsian yang cukup bernas pada hari ini. Semoga perbincangan kita dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai InsyaAllah. lagi golongan wanita dalam kalangan B40 untuk melibatkan diri dalam keusahawanan digital. So, kita jumpa lagi insya-Allah InsyaAllah. dalam episod yang akan datang. Terima kasih juga kepada penerbit kerana menjemput untuk bedah siasat. Bedah siasat. Betul sihat. Bedah siasat buku ni. Sensitif Never sekarang ni. ni. Okey, Uh-uh. semoga ramailah yang membeli buku ni. Okey, Okey, terima kasih. sama.